Kedai paling pink dekat Malaysia guys. Kursi warna pink, bunga warna pink. Lepas tu ada basikal warna pink. Dia punya sign ni pun warna pink juga okay? Korang tengok kedai dia. Semua warna pink guys. Tak ada yang tak warna pink, tengok. Kan? Lepas tu ada bunga warna pink, kerusi warna pink, tempat tisu warna pink, ada tempat OOTD juga dekat sini. Tengok tong sampah pun warna pink. Dia punya payung warna pink kan. Kalau semua benda yang boleh warna pink, dia warna pink. Cawan ke, teko ke, itu staff dia. Nampak tu semua warna pink. Sini pun warna pink. Warna pink. Itu pun warna pink. Hiasan-hiasan semua warna pink Toilet dia pun warna pink juga. Nampak tu. Tak ada yang tak ada warna pink guys. Okay. Kalau korang minat warna pink tapi tak pernah sampai lagi dekat sini, jom datang Kelantan Rich Cafe. Dia ada banyak makanan-makanan Kelantan lah. Yang ini kuih tiaw celup Kuih tiaw celup. Ini sup sempoi. Lebih kurang lah daging. Okay, lepas tu sup campur. Ni sup perut sup campur. Perut ada lemak kot. Okay. So kalau nak makan makanan Kelantan, lepas tu korang suka warna pink, pergi je Kelantan Rich Cafe. Selamat mencuba. Dah datang jangan lupa OOTD dekat sini. Alright. Gerak dulu.